Saya bayar setiap bulan. Bolehlah saya guna bila-bila masa je. Bayangkan anda sudah membayar caruman RM4,800 sepanjang tempoh 2 tahun, tetapi bil hospital yang ditanggung boleh mencecah RM10,000 atau lebih. Jika kad medical digunakan sewenang-wenangnya, kos tuntutan akan meningkat dan ini boleh menyumbang kepada kenaikan caruman pada masa hadapan. Ramai yang ada medical card, tapi tak tahu cara gunakannya secara berhemah. Setiap plan mempunyai manfaat, had pelindungan dan syarat yang berbeza. Sebab itu penting untuk kita faham apa yang terkandung dalam plan sendiri supaya proses klaim berjalan dengan lancar dan anda boleh fokus untuk pulih sepenuhnya ketika berada di hospital. Contohnya, ada situasi yang boleh dimulakan dengan mendapatkan pemeriksaan di klinik terlebih dahulu sebelum dirujuk ke hospital. Melainkan, berada dalam situasi kecemasan, bolehlah anda terus ke hospital untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Jadi, dengan memahami manfaat plan dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan keperluan. Sebab itu, penggunaan medical card yang bijak bukan menggunakannya apabila diperlukan. Ia bermula dengan memahami manfaat plan yang kita miliki. Kalau dalam mentang buat simakan, mungkin ini masa yang sesuai untuk buat simakan semula. Kalau ada masa yang kurang jelas, sila berbincang dengan perunding takaful untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.